Sekarang ni hari-hari kita guna internet kan, yang kita buka Facebook, Instagram, Shopee semua tu, benda tu boleh jadi sebab ada seorang saintis ni nama dia Sir Tim Berners-Lee. Dia ni Mak Saleh dari UK lah. Dulu hujung-hujung tahun 80-an, dia kerja kat satu pusat kajian besar nama CERN. Masalahnya kat sana, saintis-saintis ni susah gila nak share info. Data semua berselerak. Sistem komputer lain-lain, pening kepala diorang. So tim ni dapat idea. Dia fikir, apa kata kita buat satu cara nak linkkan semua dokumen ni macam buat web besar yang sambung-sambung. Dia pun ciptalah HTML. Cara nak hantar info pakai HTTP dengan address setiap page guna URL. Dari situlah lahirnya World Wide Web atau yang kita sebut www tu. Benda ni lah yang buat internet jadi senang kita nak guna. Kita boleh klik sana, klik sini, cari apa pun. Benda ni betul-betul ubah cara kita hidup, bekerja, cari info, berhibur. Dunia berubah sebab kerja si Tim ni. Part paling best, dia boleh je nak jual ciptaan dia ni, tapi dia tak buat. Dia bagi percuma kat semua orang. Sebab dia bagi free dan open lah, web ni pergi meluas, satu dunia boleh pakai. Sampai sekarang pun, dia masih jaga web ni tau. Pastikan kekal open. Jadi sebenarnya orang yang buat kita online hari-hari ni, dia ni lah. Dia cerita benda yang betul-betul penting dan bagi impact besar pada kita.